Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton-penonton. Nama saya Jana Dan nama saya Puteri. Jom ikuti liputan khas kami pada hari ini, iaitu berkenaan dengan program Third Journey Diploma Sport Carnival 2035 yang sedang berlaku pada hari ini 25 Oktober 2025. Bertempat di Kompleks Sukan Majlis Bandaraya Ipoh. Mari kita saksikan. Ini. Salam sejahtera Wadi Hawat. Terima kasih kerana meluangkan sedikit masa untuk kami, iaitu Kru K7 Al-Fatih TV Channel dari SK Sungai Siput Utara. Melalui peluang dan kesempatan yang diberikan ini, bolehkah saya bertanya satu soalan kepada Wadi berkaitan dengan karnival yang telah dianjurkan pada hari ini? Baik, boleh. Bolehkah Wadi Boleh. kongsikan sedikit sebanyak bersama-sama dengan kami dan penonton-penonton K7 Al-Fatih TV Channel? Apakah harapan Wadi terhadap karnival yang berlangsung pada hari ini dari aspek tujuan serta impaknya? Impaknya cukup besar. Impaknya adalah impaknya cukup besar. Besar dari segi kita meneruskan sesuatu acara yang tercetus 6 tahun yang lepas. Kita dah buat 3 edisi. Edisi pertama dia adalah hanya sekadar satu acara tapi dengan 6-7 sukan, tapi sekarang kita dah buat ia sebagai 2 acara, satu edisi special iaitu untuk Special Olympic, di mana sukan-sukan untuk memang dia adalah acara Special Olympic dan acara biasa, dan ia telah masuk edisi ketiga dah. Jadi ia adalah satu bagi saya satu memberangsangkan. Dan penyertaan itu memang tambah tiap tahun lah. Dan apa yang lebih penting lagi adalah penglibatan ibu bapa dan penglibatan lebih pemegang taruh tahun demi tahun. Untuk maklumat penonton-penonton semua, terdapat 6 acara utama yang akan ditampilkan pada hari ini, iaitu silat, wushu, silambang, karate do, taekwondo dan squash dengan sasaran seramai 900 atlet bawah 12 tahun. Jom kita saksikan. Peserta-peserta yang bertanding pada hari ini. Kan Puteri? Betul tu Jana. Jadi tertanya pula saya, apa perasaan mereka ya sewaktu pertandingan tu? Kalau begitu, jom kita pergi tanya derang. Jom. Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa bersama kami, iaitu Kru K7 Al-Fatih TV Channel dari SK Sungai Siput Utara. Bolehkah sahabat kongsikan nama sahabat dan sekolah? Saya nama Chazzy. Saya sekolah ialah HKC Yokpa. Apakah perasaan anda sekarang? Gembira.
Apa pula harapan sahabat terhadap penyertaan sahabat dalam acara yang disertai pada hari ini? Dapat Johan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa bersama kami, iaitu kru TV PSS SK7 Al-Fatih TV channel dari SK Sungai Siput Utara. Bolehkah sahabat kongsikan apakah nama anda, nama sekolah dan acara yang anda sertai pada hari ini? Nama saya Nur Aina Safia binti Hisham. Saya dari sekolah SKSS Lestari. Saya masuk Koryugi. Betul. Apakah perasaan anda sekarang? Gembira. Apa pula harapan sahabat terhadap penyertaan sahabat dalam acara yang disertai pada hari ini? Harapan saya ialah mendapatkan gold medal. Ada sebarang kata-kata atau ucapan akhir untuk penonton? Janganlah putus asa. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa bersama kami, iaitu kru TV PSS SK7 Al-Fatih TV channel dari SK Sungai Siput Utara. Bolehkah anda kongsikan apa nama sahabat dan nama sekolah? Sekolah Kebangsaan Sultan Nombor 1. Okey, apakah acara yang anda sertai pada hari ini? Perlawanan silat olahraga. Okey, apakah perasaan anda sekarang? Teruja. Gembira. Apa pula harapan sahabat terhadap penyertaan sahabat dalam acara yang disertai pada hari ini? Harap saya dapat nombor 1. Ada tak sebarang kata-kata atau ucapan terakhir untuk penonton? Ada. Sekian sahaja dahulu liputan berita tentang 30 Junior Diploma Sports Carnival daripada kami, kru TV PSS SK7 Al-Fatih TV channel dari SK Sungai Siput Utara. Jumpa lagi anda semua pada liputan berita pada lain hari. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam SK Lestari. Sekian sahaja dahulu liputan berita khas untuk anda daripada K7 Al-Fatih TV channel. Sehingga kita bertemu lagi. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe jika anda terhibur menyaksikan video ini. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam SKSS Lestari.